pokok ni tak tinggi. Tak tinggi. Kalau dia berbuah pun dalam 3-4 kaki je. Tak tinggi pokok ni. Jadi kita boleh letak di halaman rumah. Ramai nanti akan tanya kita, ni pokok apa yang pokok dia boleh saya ambil dah buah dia. Ramai kadang-kadang tak sempat simpan masak dah kena ambil dah. Kena ambil lagi apa ni anak-anak kalau ada diskaun ataupun TikTok bagi diskaun bertuah rakan-rakan kat situ ikutlah masing-masing boleh dapatkan dengan ni nak kenalkan anggur. Anggur ni memang salah satu kelebihan dia, buah dia pada pangkal. Kalau tengok ini buah dia ada pada pangkal tu. Yang lain tu semua di luar beg kuning Yang tu kena wasabi kalau luar beg kuning. Okey, terima kasih. Bukan tu dek ni. Sekejap. Sekejap, sekejap.